Dia berkata Johor Bahru terus menjadi daerah paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa banjir kini meningkat kepada 4,291 orang daripada 1,138 keluarga berbanding 1,288 orang daripada 207 keluarga. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali di Buletin BAM 28 Mac 2025 bersama saya Muhammad Hafiz bin Rahmadi dan saya Nur Syafiqah binti Nazri. Kami akan membawakan laporan khas mengenai bencana banjir yang melanda di negeri Johor baru-baru ini. Hujan lebat berterusan sejak minggu ketiga bulan Mac telah menyebabkan beberapa kawasan di negeri Johor dinaiki air. Memaksa ratusan penduduk dipindahkan ke pusat pemilihan sementara. Sehingga kini, situasi banjir di Johor semakin memburuk. Peningkatan jumlah mangsa kini sebanyak 13,000 orang dan mangsa ditempatkan di 95 buah pusat pemindahan sementara. Menurut kenyataan terkini dalam harian Metro daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri ada mengatakan lebih 70 pusat pemindahan telah dibuka setakat petang tadi dengan bantuan logistik dan makanan sedang giat disalurkan. Beberapa jalan utama juga dilaporkan ditutup akibat dinaiki air termasuk laluan di daerah Kota Tinggi dan Keluang. Pihak berkuasa menasihatkan orang ramai agar mengelakkan perjalanan ke kawasan terjejas dan sentiasa mematuhi arahan keselamatan. Bantuan daripada agensi seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat turut digerakkan bagi membantu proses pemindahan dan penyelamatan. Kami beralih kepada wartawan kami Adrina untuk perkembangan lanjut di lokasi lapangan. Terima kasih kepada Nur Hafiz dan juga Nur Syafiqah. Saya kini berada di Kampung Melayu Pandan, salah satu kawasan yang terjejas akibat limpahan air sungai sejak 20 Mac lalu. Setakat ini, lebih 800 penduduk dari 6 daerah termasuk Johor Bahru, Kota Tinggi dan Mersing telah dipindahkan ke 79 pusat pemindahan sementara di seluruh negeri. Menurut Jabatan Pengairan dan Saliran, sistem peparitan yang sedia ada tidak mampu menanggung jumlah yang turun secara berterusan selama beberapa hari. Keadaan kini beransur pulih. Namun, pihak berkuasa menasihatkan penduduk agar terus berwaspada terhadap kemungkinan hujan susulan. Sama saya sekarang ialah Pakcik Iyas yang merupakan seorang penduduk yang dipindahkan semalam. Okey, baik Pakcik Iyas. Boleh Pakcik Iyas ceritakan apa yang berlaku pada malam semalam? Malam semalam tu dalam pukul 11.30 tu saya rasa dah hujan dah time tu, tapi dalam tengah malam tu saya rasa dia hujan tu tiba-tiba makin lebat pula. Lepas tu dia air tu tiba-tiba naik, laju semua air tu, so kami ni tak sempat nak buat apa-apa. Okey, baik. Macam mana Pakcik dan keluarga sempat keluar dari rumah? Oh, itu kalau bukan je sebab jiran kami yang sebelah tu, memang kita orang tak ada kat sini rasa. Sebab dia orang tu nampak kita orang kat dalam macam terperangkap, so dia orang tolong kita orang. Okey, baik. Yang ini soalan dari saya. Banyakkah kerosakan yang berlaku di rumah Pakcik? Kalau kerosakan tu saya rasa dalam 80% jugalah. Sebab air tu air pun dah naik paras pinggang waktu tu. So kami ni tak sempat nak selamatkan apa-apa, macam dokumen ke, pakaian ke, atau barang-barang kemas ke. So kami memang tak dapat nak ambil benda tu, tak dapat nak ambil lah. So sekarang ni saya dengan keluarga mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan je lah. Dengan makanan dan pakaian yang diorang bagi tu saya pakai je lah. Tempat tinggal diorang sediakan. Ini pun baju ni dah 2 hari saya pakai. Okey, baik. Terima kasih atas kerjasama Pakcik Yas. Bantuan makanan, selimut dan ubat-ubatan telah mula disalurkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO tempatan. Kami berharap semua mangsa, kekatabah dan pihak berkuasa dapat menangani keadaan ini dengan lebih cepat pada masa akan datang. Saya Nur Adrina melaporkan dari Johor Bahru untuk berita BAM. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Adrina di atas laporan langsung dari lokasi. Semoga segala usaha bantuan berjalan dengan lancar dan semoga semua mangsa banjir tabah menghadapi dugaan ini. Semua mangsa banjir perlulah patuh kepada arahan pihak berkuasa demi keselamatan semua. Kami akan terus membawa perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awas, waspada banjir. Semua mangsa dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dan jangan sesekali mengambil rangan terhadap bencana yang sedang melanda. Malang tidak berbau. Semua mangsa perlulah mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan mandi atau bermain di kawasan banjir. Air banjir bukan tempat berseronok dan ianya penuh risiko tersembunyi. Yang kedua, jangan sentuh punci elektrik atau wayar yang terjatuh ke dalam air. Rencatan elektrik boleh berlaku tanpa aparat.
Dengar dan patuhi arahan pihak berkuasa. Jika diminta berpindah, segera lakukan demi keselamatan semua. Simpan dokumen penting dan barang berharga di tempat yang tinggi dan selamat. Elakkan kerugian yang tidak perlu. Sekian, terima kasih.